Dulu, setiap kali gaji, kita akan buat benda yang sama. Kita asingkan sikit untuk simpanan. Kadang-kadang 200, kadang-kadang 300. Kita rasa apa yang kita buat tu dah terbaik. Tapi, peliknya, setiap kali kita buka buku simpanan kita, angka tersebut tidak pernah bertambah. Rupanya, asyik terguna. Kita bukanlah tak pandai menyimpan, tapi kita tak pandai kontrol emosi sahaja. Kadang-kadang kita buka e-commerce, kita tengok diskaun 10%, kita tengok promosi. Ini membaloi ni. Lepas tu kita akan add tukar itu, kita akan add tukar ini. Kesudahannya, duit yang sepatutnya kita jadikan simpanan dah jadi kenangan. Siapa yang ada masalah macam tu, ubat paling mujarab adalah simpanan emas. Emas ni, kalau kita simpan, kita akan sayang nak jual. Kita akan guna apabila waktu terdesak sahaja. Dan ini sebenarnya fungsi simpanan. Jadi, siapa yang ada masalah di atas, dah makan lama dah, yang mana sebelum ni simpan tetapi tidak bertambah, kali ini cuba ubah cara menyimpan. Cuba ubah menyimpan ke dalam bentuk simpanan emas. Macam mana? Boleh komen nak ataupun isi detail dalam bilik biru. Saya akan guide kepada A to Z. Boleh follow.